welcome back to my channel Azim Motovlog. Hari ni aku nak keluar ride ke Tasik Raban. Macam ride dengan Honda bike sebelum ni, tapi hari ni aku ride berdua. Layan sikit dulu, tapi tayar tak panas ni ke. Tak tahu abang kita dah sampai ke belum. Ya, kita bukan pro mah. Wah, cuaca hari ni memang elok. Dia macam panas terik kan. Tapi sekarang pagi lagi, baru dekat pukul 10. Tak panas mana. Dia punya udara sejuk tu ada lagi. So kita cruising dulu. So, kita berhenti dekat arena apa? Lembung tu. Tak tahu Abang Iyo dah sampai ke belum. Kalau tak ada, oh tu macam dia. Tapi bukan. Dia ke tu? Warna biru. Ya. Rupanya bukan dia. Sebab tak macam Z750 dia lah. Bukan dia. So kita U-turn sat. Kita kasih parking kat situ. Kita mau snapshot dia. Snapshot. Dah sampai. So kita orang gerak sekali. Ini dia Dona. Member duduk belakang. Dia minta aku guide. Clear. Kita akan lalu jalan kampung same as last time kita ride. Dah lalu sini guys. Ini dia Abang Dona kita. So kita pergi dekat kedai kopi hari tu. Corner kiri yang lencong sak tu, dia dekat belah kiri. Agak jauh jugalah, tapi kita pergi dulu. Dan baru kita akan layan corner mah. Wah. Pagi-pagi layan suasana kampung ni. Lain macam. Bila lagi nak layan bandar pula kan.
Alright, kita dah sampai bersama Abang Ayu. Ngopi dulu. Kita orang dah selesai ngopi. Now kita orang nak continue jalan. Pernah dono. Alright, itu dono. Weh, dulu aku naik Z250 kan, aku main sini macam terasa jauh. Kalau ni pakai motor ni mungkin aku dah tahu kot jalan yang lebih shortcut. Mungkin lah rasa dekat baik. Kau aku ride dengan member lah. Oh, orang hiking ke? Hiking tepi jalan baik. Tu abang nak kita, Ui. Tengok. Oh, lawa pemandangan tu. Korang tengok. Tu kalau dapat berenang tang tu. Tang tu bawah tu syok kau. So aku akan tarik gambar tu dengan Dona, then baru proceed. Kita orang dah siap sesi bergambar. Weh, kita layan lu. Itu abang Dono kita kat depan. Bahaya. Bahayanya corner ni sebab dia membukit baik. Asal aku rasa macam lain nak bawa motor ni. Weh, mungkin sangat weh, bahaya weh.
terbang tu. Harap tak kena kamera lah. Berlekat kat tayar dia tu lah. Ni kalau ada kereta bahaya kan. Ingat lagi aku main dengan Overseas dengan apa? Nazar Blade. Weh, seram kat batu dia ni duk terbang. Weh, dona. Jalan sini basah kan. Sama-sama takut ni jalan basah. Dah lah motor badak. Dah layan kona. Dah letup kan motor dia. Jalan ni bahaya kan. Jalan dia macam haram lah. Aduh. tu je habis. Habis lah. Dah tunggu abang ni.
Ulas 18 tadi. Aku sampai dekat Petronas. Si minyak lu lah. Mana abang nak kita ni? Takkan tu pun tak boleh kejar jalan straight ni bang. Oh itu dia, itu dia. Bo 20 lah. 20. 20. 2 bar. Tinggal 2 bar. Ha? 3 bar dalam 15 boleh eh? Dalam 15 boleh eh? Apa 15? 3 bar dalam 15. 1 bar RM5. Jom sana. Tu macam dah siap dah. Jom. Alright. Aduh. Kita tembak ke tempat makan. Abang Nah kita dah kelaparan dah. Oi, goyang bai. Z-Series ya. Geng-geng Kawasaki. Ini dia, Teringat Lenggung, Kampung Pelagut. Apakah ini dia? Patutlah aku dah cari jalan tak jumpa, jalan dia sempit. Oh, dia masuk jalan kampung. Weh, bau dia, bau kampung. Weh, bau kampung. Oh, ni sedap oh, ni sedap oh masakan kampung tu. Daripada aduk wester kan, chicken chop tu. Kan? Itulah aku cakap, bau kampung ni lah lagi sedap. Weh, ni dah lapar. Perut aku cakap, weh, makan. Jadi cerita dia kita orang tak jadi makan sebab dia nak siap pun dalam setengah jam lagi. Lepas
Lepas tu ada queue pula kan. Tak tahu berapa lama lagi. So kita orang akan cari kedai lain. Ui. Jadi kita orang decide untuk pergi ke Tasik Raban. Masuk ke tempat dia untuk cari makan kat situ lah. Ni view dah tempat kami makan. Ngam-ngam kat Tasik Raban ni, kat sebelah. Ni lepas kenyang makan tray pi lompat tray no. Lompat. So adalah sedikit makanan kami udikan makan kau. Makan dulu. Right, kita randa settle makan. Now nak pergi berendam. Lepas berendam settle lah. Habis lah konten kali ni. Dia suruh masuk jalan kampung guys. Aku tak tahu kita orang dah nak sampai ke belum. Tapi jalan dia ekstrim gila man. Maaf lah ya, view korang gelap. Ui. Ui, panas ha. Alright, dah settle sejukkan badan. Now kita orang nak balik ah. Ui. Ui, bahaya. So guys, sampai di sini je vlog kali ni. Jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe sebagai tanda support korang. So see you in the next video. Bye bye.